Sebelum korang tonton video ni, tolong subscribe, like and share video dulu. Okay, pastikan korang tengok video ni, tengok sampai habis tau. Okay, hari ni aku nak tunjuk bukti aku telah PayPal. Aku main game, so aku PayPal dekat my account. Okay, hari ni game dia nama Daily Scrap, yang warna hijau ni belah kiri. Korang dah download, korang tekan je nanti. Mula-mula dia akan keluar macam ni. Right, okay. Ni dekat belah atas belah kiri ni korang punya account. So ni aku punya account. Okay, jadi ni tempat kita nak redeem lah. Cara dia main best sangat. Sangat-sangat best. Setiap hari korang just masuk main macam tu je, dah habis dia punya nyawa. So esok korang dapat main lagi lah. Okay, korang main. Main je. Okay, korang nampak tak yang belah kiri atas ni? Okay, korang nampak cash out. Okay, korang tekan sini. Ini aku akan tunjuk bukti yang dah di cash out. Okay, ni dia ada cash out $50. Aku dah punya $50. Aku boleh redeem lah, just masukkan email. Tapi aku tak nak PayPal lagi. Aku nak tunggu nanti $100 baru PayPal lah. Okay, yang ni $100, 200, 500. Yang ni PayPal dengan coin. Okay, korang ada 10 juta coin, korang boleh PayPal $50. Okay, korang nampak tak yang dekat atas ni, yang dia tulis macam jam? Okay, korang tekan sini. Okay, ni adalah bukti yang aku dah PayPal dekat aku punya account. Dia nak masuk ke aku punya account PayPal tu selama 15 hari. Okay, ni masa ni aku PayPal 29 hari bulan 5 2020 pada pukul 1:04 petang. Okay, ni aku dapat $50 bersamaan dengan 10 juta koin. Okay, korang rasa berbaloi tak korang main game ni? Korang zrank je setiap hari, korang akan dapat $50. $50 bersamaan dengan duit Malaysia lebih kurang dalam 200 lebih macam tu. Okay, tu je untuk hari ni. Okay, bye. Assalamualaikum.